Dan saya akan serahkan kepada Menteri, EPU akan buat keputusan. Kalau rasa tak nak jual sebab boleh tanggung hutang, silakan. Tapi kalau ia soal transaksi, soal hutang yang meningkat, maka saya menyerahkan kepada kebijaksanaan EPU dan saya rasa Menteri kena jujur dan adil memberikan jawapan kepada soalan tersebut. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Soalan yang panjang lebar daripada Parit Bunta, Mantan Menteri. Terima kasih. Untuk makluman ahli yang berhormat, laporan kedudukan tabung haji plantation bermula daripada 2015 setakat rekod yang ada pada saya, dan rekod ini telah dibentangkan di Parlimen dan disahkan oleh Jabatan Ketua Audit Negara. Untuk 2015, keuntungan dicatatkan oleh THP sebanyak 18,714. Keuntungan tahun 2016 127,296. Keuntungan tahun 2017 hutang, saya tanya sebab hutang. Untung kalau hutang tinggi, kos operasi tak akan dapat ditanggung oleh TH Plantation. Dengarlah dulu Yang Berhormat. Jangan bagi jawab. Yang Berhormat, kita tidak boleh berbahas semasa pertanyaan. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya tahu dia tak suka mendengar data-data ini. Tahun 2017, tabung haji plantation mencatat keuntungan 60,990,000. Bermula peralihan kuasa zaman PH ambil alih 2018, kerugian 678 juta. Dan pada 2019, kerugian 245 juta. Berkaitan dengan hutang-hutang yang menjadi beban kepada TH Plantation, kita memahami akan keadaan itu. Tetapi setelah semakan dibuat, 75% daripada hutang-hutang TH Plantation itu adalah daripada parent company, daripada tabung haji. Maka dengan penjualan aset-aset ini tidak akan menyelesaikan jumlah hutang yang begitu beban kepada TH Plantation. Sebaliknya, perlu ada kepada satu konstituran semula berkaitan dengan hutang-hutang yang membebankan terutamanya cash flow yang tabung haji plantation. Adapun soalan yang berhormat yang berkaitan dengan ada unplanted area yang terlibat dengan 6,500 hektar yang nak dijual kepada Tamako itu, yang berhormat, penilaian membuat bahawa daripada jumlah area itu, nilainya RM4,500 untuk 1 hektar bersamaan dengan 2.5 hektar. Terlalu murah, yang berhormat. Tanah kosong 4,500 hektar. Saya ingat ahli-ahli dewan semua boleh pakat beli 1 hektar seorang kerana nilainya hanya 4,500. Soalan yang penting di sini ialah